Kulit muka mengelupas disebabkan produk Krim Taklin pakai waktu malam sahaja. Boleh pakai dekat muka, boleh pakai satu badan, atau boleh pakai dekat area mana yang awak nak fokus serahkan. Ketiak ke, tengkuk ke, apa ke, tak ada masalah. Lagi satu, kalau nak pakai pastikan hang tak ada kategori 4 golongan ini. Pertama, pada mereka yang pakai produk ada pengelupasan. Kulit muka mengelupas disebabkan produk tidak dibenarkan pakai. Kedua, yang ada buat PRP, microneedling lagi apa? Dermaplaning. Adik-beradik tu lah. Tidak boleh. Bukan tak boleh, belum masanya. Tunggu dalam 1-2 minggu, kulit dah rest dan boleh pakai. Ketiga, yang pakai ada bahan exfoliate. Apa perlu buat? Kena tengok dulu dos dia. Kalau 0.2 ke bawah, dia boleh pakai. Okey, contoh macam retinol, contoh. Yang keempat, tidak dibenarkan campur mana-mana whitening ingredient dalam krim Taklin. Tak boleh. Sebab dos yang dah ada ni memang dah ngam-ngam. Tak payah. Sebab kita nak tahu mana satu berkesan. Keperkesanan dia yang mana satu.